Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Erik ten Hag tolak peluang kembali ke Ajax. Bekas pengurus pasukan Manchester United dan juga Bayer Leverkusen, Erik ten Hag dilaporkan menolak tawaran untuk kembali membimbing pasukan Ajax, kelab yang pernah menaikkan namanya antara tahun 2018 sehingga 2022. Menurut laporan daripada media Belanda, rundingan telah dijalankan antara ten Hag dan juga pengarah teknikal pasukan Ajax, namun keputusan akhir tidak berpihak kepada kelab. Ten Hag dikatakan menolak tawaran tersebut selepas menilai struktur pengurusan dan hala tuju pasukan yang masih belum stabil. Ajax kini sedang dalam tempoh sukar selepas pemecatan pengurus sementara dan pihak kelab sedang mencari calon baharu untuk mengisi jawatan utama itu. Antara faktor utama penolakan Ten Hag ialah ketidaktentuan dalam organisasi, termasuk posisi pengurusan tertinggi yang masih kosong dan ketidaksefahaman dalam strategi jangka masa panjang. Untuk rekod, Ten Hag pernah membawa pasukan Ajax ke separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah musim 2018-2019 selain meraih beberapa gelaran Liga Belanda. Namun selepas bersama Manchester United dan juga Leverkusen, beliau kini memilih untuk tidak tergesa-gesa kembali ke dunia pengurusan sambil menilai pilihan lain dalam Liga Eropah. Fulham merancang kontrak baru untuk Marco Silva. Kelab Liga Perdana Inggeris iaitu Fulham dilaporkan bersedia menawarkan kontrak baru kepada pengurus iaitu Marco Silva meskipun pasukan berdepan permulaan musim yang sukar di Craven Cottage. Menurut laporan daripada beberapa media dan disahkan beberapa sumber sukan Britain, pengurusan tertinggi Fulham kekal percaya terhadap kemampuan Silva untuk membimbing skuad ini keluar daripada prestasi tidak menentu. Mereka melihat pengurus berusia 47 tahun itu masih menjadi individu terbaik untuk meneruskan projek jangka masa panjang kelab. Difahamkan, perbincangan kontrak baru akan dijadualkan dalam masa yang terdekat dengan pihak kelab berhasrat memastikan kestabilan di bilik persalinan serta di sebalik tekanan daripada penyokong yang mahukan perubahan segera. Marco Silva yang dilantik pada tahun 2021 berjaya membawa pasukan Fulham kembali ke Liga Perdana Inggeris serta menamatkan musim lalu di pertengahan carta Liga, antara pencapaian terbaik kelab sejak sedekat. Namun musim ini menyaksikan Fulham bergelut mencari kemenangan konsisten, terutamanya di laman sendiri. Walaupun begitu, sumber dalaman mendedahkan bahawa pemilik kelab masih memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus tersebut dan mahu mengelak suasana panik di awal musim. Steven Gerrard, kesetiaan yang lebih bermakna dari pingat emas. Legenda Liverpool iaitu Steven Gerrard kembali menjadi tumpuan selepas kenyataannya mengenai kesetiaan dan penyesalan dalam karier kembali tular di media sosial. Dalam satu temu bual yang dilaporkan semula oleh media antarabangsa, Gerrard mengakui bahawa beliau pernah berpeluang berpindah ke kelab besar lain dan mungkin meraih kejuaraan Liga Perdana Inggeris yang selama ini terlepas darinya. Namun beliau menolak peluang itu kerana mahu dikenal sebagai legenda di satu kelab, bukan sekadar pemain biasa di kelab gegasi lain. Gerrard menyifatkan Liverpool sebagai hidupnya, tempat berlindung dan kebanggaan terbesarnya. Beliau turut menyentuh momen paling pahit dalam kira insiden tergelincir pada musim 2013-2014 yang menurutnya masih menghantui hingga ke hari ini. Namun jelas Gerrard, jika diberi peluang untuk mengulangi sejarah, beliau tetap akan memilih untuk kekal bersama Liverpool kerana nilai kesetiaan dan cinta terhadap kelab lebih bermakna daripada sebarang trofi emas. Bekas Kapten The Reds itu menutup kenyataannya dengan mesej penuh makna bahawa kesetiaan di waktu sukar lebih berharga daripada kejayaan yang mudah dicapai di tempat lain. Manchester United sertai perlumbaan untuk dapatkan wonderkid Jerman. Manchester United kini bergabung dengan klub elit Eropah dalam perlumbaan mendapatkan pemain tengah muda Jerman iaitu Kenneth Eichhorn yang baru berusia 16 tahun yang berasal daripada Hertha Berlin. Eichhorn yang digelar sebagai The Next Toni Kroos telah membuat 11 penampilan musim ini dan menunjukkan potensi luar biasa meskipun masih remaja. Beliau mempunyai klausul pelepasan sekitar 8.8 juta pound sehingga 10.5 juta pound, menjadikannya sasaran menarik bagi klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain dan juga pasukan Manchester United. Hertha Berlin dilaporkan berhasrat untuk mengekalkan pemain muda ini, tetapi keinginan Eichhorn untuk menguji kemampuan di liga-liga terkemuka Eropah menjadikannya peluang panas di pasaran perpindahan. Sumber menyebut bahawa perpindahan kemungkinan hanya boleh direalisasikan
dalam tempoh 1 ke 2 tahun lagi, memandangkan kontrak dan status pemain yang masih di bawah umur. Kenneth Eichhorn mewakili generasi baru pemain muda Jerman yang memiliki kemahiran teknikal tinggi dan visi permainan matang. Pemain ini dijangka menjadi pelaburan jangka masa panjang untuk mana-mana kelab yang berjaya menandatangani beliau. Everton sasarkan Joshua Zirkzee sebagai penyerang jendela perpindahan Januari. Everton dilaporkan sedang mencari penyerang baru bagi menguatkan barisan serangan mereka menjelang jendela perpindahan Januari nanti, dengan Zirkzee dari Manchester United termasuk antara calon utama. Kelab Merseyside ini melihat Zirkzee, penyerang Belanda yang baru berusia 24 tahun, sebagai pemain yang mampu menambah pilihan di bahagian depan, terutamanya selepas beberapa nama lain termasuk Gabriel Jesus tidak tersedia kerana pengurus Arsenal iaitu Mikel Arteta menegaskan pemain itu tidak akan meninggalkan kelab. Everton kini menekankan kepentingan mencari penyerang dengan profil berbeza bagi menampung kekurangan jaringan gol daripada penyerang sedia ada. Zirkzee yang memiliki pengalaman Liga Perdana Inggeris dan juga Eropah dilihat sesuai dengan strategi ini. Sumber dalaman menyatakan rundingan masih di peringkat awal dan sebarang perpindahan akan bergantung kepada persetujuan kelab dan juga pemain. Messi tutup peluang kembali ke Barcelona. Legenda Argentina dan juga Barcelona, Lionel Messi, menegaskan bahawa beliau tidak akan kembali bermain untuk pasukan Barcelona, menamatkan spekulasi berpanjangan mengenai kepulangannya ke Camp Nou sebagai pemain. Messi kini sepenuhnya komited bersama Inter Miami, mengambil kejayaannya satu musim pada satu masa di MLS. Jika di masa hadapan beliau kembali ke Barcelona, ia hanya akan berlaku dalam peranan pengurusan, eksekutif ataupun sukan, bukannya di atas padang. Keputusan ini menegaskan bahawa era pemain Messi di Barcelona telah berakhir, walaupun hubungannya dengan kelab masih berterusan dari sudut lain. Presiden Barcelona iaitu Joan Laporta juga menekankan bahawa sebarang kemungkinan kembalinya Messi sebagai pemain adalah tidak realistik buat masa sekarang. Komitmen Messi kepada Inter Miami menandakan fokus sepenuhnya pada kelab baru beliau dan legasinya di Amerika Syarikat. Bagi Barcelona, ini bermakna kelab perlu merangka strategi jangka masa panjang tanpa bergantung kepada kepulangan ikon mereka. Peminat masih boleh menantikan kemungkinan pelibatan Messi dalam kapasiti bukan pemain seperti peranan eksekutif ataupun mentor untuk generasi baru. Endrick hampir sah sertai pasukan Lyon. Real Madrid dikabarkan hampir memutamakan penjajahan pinjaman untuk penyerang muda Brazil iaitu Endrick ke Olimpik Lyon dengan rundingan berada pada tahap lanjut. Pinjaman ini dilaporkan tanpa klausul beli, menandakan Real Madrid mahu mengekalkan hak penuh ke atas pemain muda ini. Endrick sendiri dilaporkan memberikan persetujuan dan berminat untuk menyertai pasukan Lyon kerana mahu mendapatkan lebih masa beraksi dan pengalaman di Liga Eropah yang kompetitif. Lyon menjadi destinasi sesuai kerana menawarkan perlawanan di Liga domestik dan juga Eropah, membolehkan Endrick terus berkembang sambil mengekalkan daya saingnya untuk pasukan kebangsaan Brazil. Real Madrid menegaskan bahawa langkah ini adalah strategi pembangunan jangka masa panjang, memastikan Endrick mendapat pengalaman berharga tanpa melepaskan statusnya sebagai aset kelab. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.